Assalamualaikum. Yuk follow nenek, follow my memory lane during treatment dekat NUH ya. Ini tingkat yang nenek pergi tingkat 8 ke 10 gitu ya. Inilah cancer center. Oleh kerana nenek tak boleh berdiri dan berjalan, dia pakaikan nenek gelang ya, special betul. Ni tangan nenek right hand dah tak boleh use ya. Jadi dia tukarkan tangan lain. Alahai, Allah saja yang mengetahuinya. Naik kanan tak boleh, tu tukar ke kiri. Tangan nenek sampai lebam tau. Nenek ni bukan hitam legam macam gitu tau, tapi dah kena kemo, tengoklah dah jadi hitam berlegam tangan tu. Alhamdulillah. Dah sakit mendodoi gini lama, dia orang tak kasi nenek makan Panadol, ubat dah apa-apalah. Barulah ni dapat, ya Allah, Alhamdulillah. Nenek keep here kenangan nenek semasa treatment dulu ya. Alhamdulillah.